28 lah. Tadi terakhir pun naik 28. Belum ya, aku nak pam-pam ni apa. Baru lah. Tengok, ni macam mana. Bagi toyol bekam tu kena I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel Family Merakit. Kita jumpa lagi. Dan untuk trip kali ini adalah trip mencandak sotong, yang di mana saya kembali lagi ke Pantai Penyambung untuk bersama dengan Bud Azrul Yassin. Trip yang berlangsung pada 1 hari bulan 6 2025 bersama dengan 9 orang player. Ini adalah merupakan trip candak sotong saya yang pertama. Cepat. Mana ada umpan? Memang agak teruja sikit lah. Bukan tak pernah mancing sotong. Pernah dulu ada buka satu trip mancing ikan, tapi waktu tu memang sotong tengah banyak. Itu pun dah berlangsung lebih kurang 12-13 tahun lepas. Kalau trip sotong ini adalah yang pertama. Inilah dia bot Azrul Yassin. Saya pasti ramai yang dah pernah naik bot ni, tapi saya tetap nak cakap juga, bot ni memang selesa. Sangat selesa untuk aktiviti mencandat. Dan inilah player-player yang pergi waktu ni. Nasir, Epul, Najib, Ahmad, Made, Ibrahim, dan dua lagi dekat belakang, Toyol dan Panjang. Tapi jangan tanya saya lah kenapa ada nama Toyol kat sini. Okey, perjalanan yang mengambil masa lebih kurang 2 jam setengah daripada JT Penyambung. Jadi dengan bot kayu ni memang agak perlahan sikit. Jadi kami keluar sedikit awal daripada waktu biasa. Jadi kami gunakan masa perjalanan ni untuk set up pancing, dan selebihnya adalah berehat. Okey, jom kita layan video ni sampai habis. Pakai warna apa Pakai 28. Okay, kali ni saya gunakan Yuzori warna merah dan Duel kod 28. Okey, tiba saja di spot. Walaupun hari masih awal, kami tak tunggu lama. Terus kami melabuhkan umpan candak sotong. Duel dan Yuzori adalah candak pilihan kami, yang mana waktu trip ni Duel 28 memang sangat menggalak, terutama pada waktu malam. Dan Yuzori merah putih ni lebih kepada sebelah siang.
Bismillahirrahmanirrahim. Road Aston Shark yang saya padankan dengan Ryobi Varios GR merupakan set baru saya yang saya memang beli untuk majlis sotong. Tapi pada saya set ni agak kurang sesuai kerana dia sedikit berat dan membuatkan kita lebih cepat lenguh atau cepat penat. Ini sendiri agak sedikit kasar walaupun dia PE2. Tapi tak apa, walaupun tak berapa sesuai, road ni saya akan jadikan set bottom untuk trip yang akan datang. Kerana selepas daripada trip ni, iaitu pada bulan 7 nanti, saya ada satu lagi trip Pulau Pemanggil selama 3 hari 2 malam. Pada pandangan saya, road PE13 ke bawah adalah lebih sesuai untuk aktiviti mencandat, yang mana dia lebih lembut dan lebih mudah untuk kita mainkan upah candat kita tu. Dua ekor ni. Kena tatong, serenok. Oh, besar. Tembak je ni. Alhamdulillah. Besar. Itulah dia strike saya yang pertama. Besar kan? Besarlah untuk player baru macam saya. Yuzuri merah. Alhamdulillah besar. Besarnya. Jakun siap aku. Letak mana? Ada tong yang jual situ. Ngomong. Ni, lawan. Oh. Dia ambil Yuzuri merah. Inilah dia toyol. Toyol. Handsome macam ni dipanggil toyol. Kan yang tembak kat orang je. Waktu ni dia kumpau. Apa? Tapi dia strike banyak pada sebelah malam. Kejap lagi Yuzuri aku. Mantap anjang. Oh, seperkara lagi yang saya nak kongsi, pengalaman daripada trip ini adalah penggunaan satu mata candat adalah lebih efektif berbanding kita menggunakan 2 atau 3 mata. Kuat tulis. Cantik. Ini kerana sotong agak kurang galak untuk mengambil umpan candat, jadi kita terpaksa memujuk. Memujuk. Ingat, perempuan je kena pujuk. Sotong pun kena pujuk tau. Putih punya tau. Putih punya. Ada 2 mata, saya tukar kepada 1 mata, yang mana saya panjangkan sedikit lagi berambut tersebut, dan hasilnya sotong lebih mudah strike.
Mesin baru tu Email lah Najib dengan Najib biasa-biasa. Kembor Kau tengok dia gulung sama dengan aku punya pun selalu Sama aku ni dengan sama. 28 lah dah. Tadi Ibrahim pun naik 28. Belum ya, aku nak pam-pam ni sama. Baru lah. Tengok macam apa. Bagi toyol buka betul kena Tengok sini kamera. Kamera tu. Hotel lagi. Kira kan orang naik 2 kali kena ah. Tak kira tadi orang naik kan. Lalu tu tempur dia sini. Yang dia ukur. Salah. sangkut kat ekor apa ni Kau tak lengan. Letak lengan. Oh. Lengan. Lengan. Ada tak rumpau. Ini. besar Barang. Nak tulis nama tak? Besar ke petai? Ni macam mana kira aku cepat tarik? Kau sembak ni. Tarik bagi dua. Sorang kepala. Ha, bagi dua. Kepala tu ambil badan. Bagi dua lah. Dia ikut mesej siapa? Oh, okey tu. Kosong ah. Lawan. Caru. Ah, wow. Tak je. Ibrahim tu. Ha? Janganlah. sangkut dengan Ibrahim Jauh sangat Ibrahim sana. Dua-dua belakang ke? Blue 28. Blue ni. Kod. ini adalah keadaan di bahagian hadapan booth yang mana lebih meriah kerana dia orang duduk ramai. Madi strike, Najib pula strike. Memang seronok lah. Berbanding dengan saya yang berada di sebelah belakang, yang di mana pada waktu malam agak bising sedikit dengan bunyi genset, tapi ruangan mancing di sebelah belakang adalah lebih luas berbanding di sebelah depan, yang mana saya bebas untuk melontarkan umpan di sebelah kiri atau di sebelah kanan. Macam lemah. Dia terang. Ingat apa? Caso tak lagi. Dan apabila matahari mula beransur-ansur hilang, waktu inilah bermulanya pesta mencandat, yang mana sotong memang frenzy. Depan belakang semua strike. Alhamdulillah. Alah, rambut lepas. Tapi sayangnya keadaan ini tak berterusan, yang mana apabila hari semakin malam, angin semakin kuat, sehingga kan kami terpaksa berpindah daripada spot sotong untuk berlindung di sekitar pulau yang berada di perairan penyambung. Tapi sebelum tu kita layan dululah video strike sotong ni sebelum kita berpindah ke fasa perpindahan daripada mencandat kepada bottom dan jigging. Basah.
Memang seronok lah waktu ni. Selepas hampir 12 tahun tak mancing sotong, sangat seronok. Seekor demi seekor sotong saya dapat daratkan. Walaupun tak besar-besar, tapi sangat menyeronokkan. Mantap Sejul. Hei, jangan. Beginilah keadaan saya di bahagian belakang, yang mana kalau nak bercakap tu terpaksa menjerit-jerit. Kita akan duduk berdekatan dengan genset lampu. Dan kalau korang boleh lihat bagaimana tengok gelombang semakin kuat, atau bahasa kami panggil kucah. Gelombang semakin kucah. Tapi walaupun begitu, sotong tetap ambil candan. Itu yang paling menyeronokkan. Sehingga kan seorang demi seorang tumbang akibat mabuk. Termasuk juga dengan saya, yang memang saya tak pernah mabuk laut. Tapi kucah air kali ni memang tak boleh tahan. Hampir-hampir muntah weh. Basah jangan cakap lah. Bila bot berhempas di bahagian belakang ni, saya redha je, satu badan basah. Belakang mandi mbak, nyumpas air naik. Belakang banyak. Tapi mandi saya di belakang. Ya. Ha?
dah mula dah sesi-sesi menjadi naga. Itulah keadaan. Tengok air makin kucar, dah mula mabuk, dah mula tombang, dah mula muntah. Dan selepas daripada ni, tak ada siapa lagi yang mampu bertahan. Masing-masing semua dah tombang. Hanya Ibrahim di bahagian hadapan yang masih steady. Tinggi ya. Lalu. Tak putus pula tu. Bila keadaan dah macam tu, Tekong tak tunggu lama, terus bawa kami ke sekitar-sekitar pulau untuk berlindung sambil mancing ikan. Gigit apa? Ini nak kena ni yang Tu payah atas tu. Tu payah. untuk spot ni, selain daripada bottom, ada juga yang bermain light jigging, yang mana banyak juga ikan cupak yang dapat kami daratkan. Dan ini antara spesies yang lebih boleh dikatakan sebagai pengacau, kerana banyak mata kail, banyak perambut, banyak jig yang kena cukai. Takut saya gigi dia. Ada juga beberapa spesies lain seperti jemuduk, dan ada 2-3 spesies yang saya tak berapa kenal. Tapi seronok lah. Selepas terpaksa lari daripada mencarat sotong, Tekong bawa kami ke satu spot yang memang ikan sangat frenzy. Muka biar belagak sikit. Simpu atas. Cari ikan tu. Ikan naik dulu. Banyak ni cupak Cupak ke sagai? Cupak Mantap lah Yul. Disebabkan angin kuat sangat, ombak ingat lebih 3-4 meter tu. Jadi kita orang lari melindung kat pulau, cari ikan. Oh, drag keluar. Kasih pada geram. Oh. Tak ada lah. Lepeh nampak oh. Asu. Apa ni? Asu. Asu. Pada mantap. Ikan apa ni? Asu orang kata. Asu. Oh ya. Aku ada tengok dia orang mancing apa? Ini yang aku main kat sana. Mancing kat Borneo tu. Tapi lagi besar Syul. Alhamdulillah. Tapi kalau dia cerah, Ingat sagai, gelap lagi. tapi dia belang-belang. Mancingkan kala-kala je ni. Tak dantung tu. Gila putih. Memang terbang ikan tu kalau kena.
Kasar ni kali. On Jik. On camera. Camera on. Jip, makan lagi Jip. Kali ni saya strike ikan yang agak besar. Tapi sayangnya baru saya sedar yang Ryobi GR ni adalah reel bisu. Drag keluar tapi tak ada bunyi apa. Dan bertambah-tambah sayangnya lagi kerana ikan ni lucut di tepi bot. Aduh. Memang rezeki mata je lah. Ebek. Goyang lagi. Oi. Kasar. Ebek. Hah? 30. Putus? Bukan lah. Cabut mata. Mata kail ada. Tengok mata kail. Mata kail ada. Saya tak pasti macam mana boleh lucut. Mata kail ada. Batu yang putus. Takkan nak makan batu. Macam ikan tadi tu. Kasar besar macam aku punya tadi lepas. Macam spesies sama. Tapi besar. Di bahagian hadapan pun tidak kurang hebatnya. Sama-sama berjaya mendaratkan spesies jupak. Tapi saya macam itulah. Baru beli, pasang baling, terus kena potong. Cek batu apa ni? Hitam ni kan? Tak puasan kan? Nak cupak. Jik kalau pasal 3,000 kau pakai jik bagi lari. Tak boleh tahan aku tengok. Panjang main jig. Awak pandai main jig. Kita ni akak-akak jik. Ini akak jik. Esok dah boleh lepak dengan Akra ni. Pada mantap. Kau bawa mata kail siapa tu? Ada nak pergi tukar malas ni. Badik punya berapa? Kita bagi berapa? Berapa? Yang mana? Dia tahu.
Gitu. Anjik. Anjik pinjam. Dia je. Panjang kan. Dia kena ambil kan. Dah sampai. Made cucupak. Macam kumpulan lawak je tu. Kopi kan, cepat kan. Ha. Sampai telan dah. Lama sangat temu. Ikut sikit. Angkat. Rasa 5-6 ekor dah ada naik. Dah okey. Ada lagi layan lagi. Okey bawa dia. Kali ni giliran Toyol pula. Tengok. Toyol sedang muka beraksi. serius betul. Ni alih. Bagi dekat Syah boleh. Kau ke sini dulu. Kuat. Dah. Jangan pergi balik. Boleh. Yang depan dia kena gulung. Duduk pergi sana kan? Cah, ha? Ada lagi ni. Aku nak gulung sini aku kan depan. Saya. Rakam macam mana ini? Dah ke sini ya. Kau jangan kena scam. Tu. Ikan apa? Tadi. Dapat balik. Apa ni? Kan tadi ada jig. Dah. Jig yang putus tu. Dan itu dia, seekor jembuduk berjaya didaratkan. Berseri-seri muka Toyol. Jembuduk putih. Bintik. Bintik. Cah, Nasa. Aduh. Tahu nak cerita tak habis tu. Ha? GoPro kau? Rakamlah semua. Kalau kena pelut. Tu makan ni. Dekat sikit. Mantap. Daripada mantap. Serai lagi. Mantap. Kasarnya. Tak baling lah tu. Rusah. Mana pergi dia? Kasau. Kita nak ikan dulu.
Okey. Mantap. Tu tamuk belakang kau tu. Nampak aku ekor. Tu bawah sana. Tamuk. Bukan tamuk lah. Tamuk. Mantap. Mantap. Buka kera Buka. Okey, itulah tadi antara pengalaman yang dapat saya rakam dan saya kongsikan kepada anda. Dan semoga video kali ini ada pelajaran dan pengajaran yang boleh kita ambil untuk kita kongsi bersama. Dan sebelum saya mengundurkan diri, saya ingin mengucapkan terima kasih pada anda yang telah menonton video ini sehingga ke akhir, yang support, yang subscribe, like, komen. Semoga ia akan dapat membantu memberi saya motivasi untuk berkarya dan menghasilkan video yang lebih baik pada masa akan datang. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum. Bye bye.